Tapi kasih sayang itu hari ini semakin hilang di akhir zaman. Kerana kita semakin jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hakikat dia. Sunnah ini seolah macam mati. Allah SWT Muhammad. Maka kita dapat lihat pada hari ini pemusuhan, pertelingkahan yang sangat dahsyat. Seperti Nabi bersabda dalam hadis sahih, telah terjangkit pada kalian da'ul umam, penyakit-penyakit umat terdahulu. Saling hasad, saling benci-membenci. Ini zaman dia kita duduk. Nabi dah bagi tahu umat aku akan terjangkit penyakit. Penyakit apa ni? Umat terdahulu. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan juga Nasrani. Maka Allah SWT, pentingnya pada zaman kita ini kita mencari muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini diberi tajuk kepada kita untuk sama-sama kita bincangkan sekadar waktu yang ada, insya-Allah. Allah SWT Muhammad berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Tajuk berkenaan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya, kita adalah umat akhir zaman. Dan disebut juga kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebaik-baik umat. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman, kalian dijadikan sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan sifat kalian sentiasa menyuruh yang ma'ruf dan sentiasa mencegah yang munkar dan sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua Allah SWT Muhammad berkat ataupun sebab lahirnya dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua menjadi umat yang paling mulia, umat yang Allah SWT Muhammad, Allah firman dalam ayat yang lain, akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad, maka dalam tajuk mencintai Nabi Muhammad ini, Allah SWT adalah satu kewajipan bagi kita umat untuk mengasihi atau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencintai Nabi itu adalah syarat untuk Allah SWT Muhammad mencapai iman yang sempurna. Dalam bab iman ini, Allah SWT Muhammad, ada pelbagai pandangan para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang iman. Allah SWT Muhammad, tentang iman yang sah, tentang iman yang tidak sah. Ini seperti dalam perbahasan ilmu tauhid usuluddin, membicarakan tentang siapakah iman yang sah, siapakah iman yang tidak sah, apakah syarat-syaratnya. Allah SWT, di antaranya adalah kena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah. Kemudian dibicarakan pula dalam ilmu Islam tentang iman itu ada turun, ada naik. Allah SWT, turun sebab maksiat dan naik kerana ataupun asbab taat. Ada satu lagi perbahasan, ini yang paling dia panggil utama, iaitulah adanya iman tidak sempurna, adanya iman sempurna. Kita melalui beberapa peringkat. Yang pertama, mesti sahkan iman. Sahkan iman dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil naqli ataupun akli. Mudahnya orang tanya, apa dalil Allah tu wujud? Kita jawab, adanya alam ini, wujudnya diri kita ni. Sah iman, contohlah ilmu tauhid. Dan kita pula melalui iman yang sah ini, kita menghadapi cabaran, dugaan yang menyebabkan iman kita kadang-kadang turun. Dan alhamdulillah ada juga waktu naik. Tetapi semuanya
yang kita lalui ini, kehidupan sebagai orang mukmin, kita mesti mencapai satu peringkat lagi disebut iman yang sempurna. Bila iman itu sempurna, sudah pasti sah dan sudah pasti naik, bukan menurun. Allah SWT Muhammad. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Okey, saya bagi lagi tentang 3 ni. Iman sah, nak sahkan iman dengan ilmu. Nak tingkatkan iman dengan amal. Nak sempurnakan iman dengan cinta. Tak sama. Okey, Jadi kita sebut tentang dalil itu apa itu dan ini nakli akli bersemua dalam usuluddin tauhid untuk sahkan iman. Kemudian tentang amal buruk dan baik, kurang ataupun tambah iman. Yang ketiga, mencapai kesempurnaan iman dengan apa? Mahabbah. Berdasarkan dalil hadis ini, tidak sempurna iman seorang kalian sehinggalah aku lebih dicintai daripada Allah SWT Muhammad, ibu bapaknya, anak pinaknya dan seluruh manusia. Allah SWT Muhammad. Tidak sempurna iman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya iman yang sempurna itu adalah dengan cinta. Cinta pada siapa? Cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan para sahabat. Satu hari datang Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Rasulullah. Dan Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya cinta Rasulullah lebih dari semuanya. Ayah saya, keluarga saya dan semuanya. Illa nafsi, melainkan diri saya. Saya masih lagi ada rasa cinta diri saya lebih dari Rasulullah." Lebih kurang macam tu. Ada sikit keutamaan pada diri sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Tidak sempurna iman engkau, wahai Umar. Tak sempurna iman engkau. Sehinggalah engkau mencintai aku lebih daripada diri engkau sendiri." Allah SWT Muhammad. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, "Demi Allah yang menurunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai dari diri aku sendiri." Riwayat ini sahih. Maka Nabi bersabda, "Al-an ya Umar. Sekarang baru sempurna iman engkau, wahai Umar." Ini siapa? Sayyidina Umar yang lebih kurang 13 ataupun 16 ayat Quran yang turun membenarkan cadangan Sayyidina Umar. Allah SWT Muhammad. Banyak cadangan Sayyidina Umar pada Rasulullah. "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita buat macam ni." Nabi diam. Turun wahyu membenarkan apa yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar. 13 ke 16 lebih kurang ayat Quran membenarkan Allah SWT Muhammad cadangan dan juga pandangan Sayyidina Umar. Sehingga Nabi SAW bersabda, mafhumnya, "Kalaulah ada Nabi selepas aku, maka Umar lah Nabi." Masya Allah. Ini kehebatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Jadi Nabi SAW mengakui kesempurnaan iman beliau dengan apa? Mencintai Nabi Muhammad lebih dari semuanya, termasuk diri sendiri. Allah SWT. Nak sebut apanya? Para sahabat, mereka orang yang mencapai kesempurnaan iman. Kerana mereka telah mencintai Rasulullah lebih dari diri mereka dan lebih dari semua. Kita bawa beberapa kisah tentang cinta Rasulullah. Sekadar yang kita dapat bicarakan sedikit insyaAllah. Kerana para sahabatlah mereka orang yang paling sempurna dalam menyatakan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita tengok sahabat Nabi yang paling dekat. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allah SWT Muhammad. Di sebelum tu saya nak sebut sedikit. Sebelum lahirnya Nabi dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dunia ataupun alam ini, khususnya kehidupan Arab Jahiliyah, tidak ada dipanggil kasih sayang ataupun mahabbah. Kering kontang. Allah SWT Muhammad. Maka Nabi SAW mai bawa apa?
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau wahai Rasulullah melainkan untuk menjadi rahmat, kasih sayang bagi sekalian alam. Dan Nabi bersabda, ana nabiyur rahmah, aku ni nabi rahmat, nabi yang membawa rahmat, kasih sayang. Kerana sebelum aku datang, dunia ini hilang kasih sayang. Kerana sumber kasih sayang itu telah diangkat oleh Allah ke langit. Apa itu sumber kasih sayang? Para anbiya. Dia bawa rahmat, kasih sayang. Itu diangkat Nabi Isa AS ke langit. Naik ke langit. 500 tahun. Lamanya 500 tahun. Tidak ada anbiya, rasul diutuskan oleh Allah. Maka kering alam dan dunia ini. Allah semakin hilang dalam hati manusia, dia panggil kasih sayang. Allah senang Muhammad. Jadi Nabi juga bersabda, ana rahmatun muhdah, saya ini rahmat yang dihadiahkan bagi umat ataupun bagi sekalian alam ini. Dia panggil Allah senang Muhammad rahmatun muhdah. Okey. Jadi Allah senang Muhammad, bila Nabi SAW mai, perkara yang utama adalah membawa kasih sayang. Allah senang Muhammad. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, kita boleh tengok kehidupan jahiliah. Seringkasnya, orang miskin dizalimi, orang miskin dihina, orang miskin ditindas. Kerana tidak ada kasih sayang di antara mereka. Orang kaya kepada orang miskin atau orang miskin kepada orang kaya. Bahkan saling membenci, saling merendahkan. Perempuan-perempuan tidak dihormati, dihina. Perempuan dijadikan komersial. Badan mereka dan juga diri mereka dijadikan, Allah SWT, komersial, macam perniagaan bisnes yang menguntungkan. Allah, saya tak mahu sebutlah, banyaklah benda tak elok pasal duduk jahiliahnya tu. Dan ibu dan ayah hilang kasih sayang pada anak-anak. Di antara sifat orang jahiliah membunuh anak-anak perempuan. Yang kedua, takut anak ramai, bunuh anak. Contoh dia anak-anak dua, lepas tu tengok mengandung pula, bunuh. Kenapa? Takut rezeki tak cukup. Lepas tu ada firman Allah, Allah firman, jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut akan rezeki tak cukup. Masya Allah. Jadi bunuh. Kasih sayang tu dah hilang. Anak-anak tidak mentaati mak ayah. Anak derhaka sangat ramai. Allah senang. Dia panggil semualah keadaan-keadaan, Masya Allah. Bahkan binatang dan haiwan, Allah senang diperlakukan sangat zalim. Allah senang Muhammad. Dulu orang jahiliah dulu kalau mai satu kemarau ke macam bala lah, mereka akan ambil besi panas, picok dekat unta, sebab fahaman mereka kalau buat macam ni terangkatlah macam-macam sial dan sebagainya. Disakiti binatang. Masya Allah. Jadi Allah senang Muhammad, Nabi mai bawa apa? Kasih sayang. Masya Allah. Cerita kasih sayang cinta sangat luas, tapi saya nak ringkaskan insya-Allah. Maka bila Nabi bawa mai kasih sayang, Allah SWT Muhammad, Nabi datang membawa rahmat kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berubah kehidupan jahiliah. Berubah sikap dan juga peribadi mereka, berubah. Allah SWT Muhammad. Mereka menjadi orang yang sangat mulia dan sangat luar biasa. Okey, tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang mengatakan, mengutuk, mencaci, mengingkari kedudukan dia sebagai sahabat Nabi yang utama, boleh jadi kafir. Alhamdulillah. Kerana jelas-jelas sebut dalam Quran tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu ketika mana? Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua di dalam gua. Idhuma, huma di sini siapa? Mereka berdua. Berdua ni siapa? Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Dan berkatalah Allah seorang kepada lisahibihi, berkata kepada sahabatnya. Allah firman, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi Muhammad, sahibihi, sahabatnya sahabat Nabi Muhammad. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih. Allah senang, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah Maha mengetahui. Karena Sayyidina Umar dah mula sedih, dah mula risau, bukan pada diri dah.
pada keselamatan Rasulullah. Okay, ya? Ketika mana orang Quraisy jumpa Gua Sur, mereka dapat jejak, dia kata Muhammad mai ke sini. Cuma Allah melindungi gua ini. Mereka dah tunduk dah, tak nampak Nabi Muhammad dalam gua. Sehingga kan ada seorang Quraisy itu dia kencing depan gua ni. Saya bakal sedih getak, takut, sedih, menangis. Kenapa? Dia risau Rasulullah dibunuh. Okay, ya? Masya Allah. Maka kata Rasulullah, jangan takut. Allah bersama kita, Allah menolong kita. Allah membantu kita. Dia tak akan nampak kita. Tak akan dapat jejaki kita. Masya Allah. Ha? Ini kisah tentang hijrah dirakamkan dalam Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Muhammad. Nak cerita tentang sahabat cinta Nabi melebihi dari diri mereka dan juga semua yang mereka ada. Allah Muhammad. Ada satu kisah Allah Muhammad, Sayyidina Ali pernah berkhutbah atas mimbar. Dia tanya semua orang, siapakah manusia paling berani? Kalau lah ni kita tengok di Palestin lah, Masya Allah yang baru lantik. Masya Allah ni orang yang sangat berani. Pemimpin yang baru lantik, Masya Allah, digeruni oleh musuh. Okay, siapakah yang paling berani? Sahabat tak tahu nak jawab. Maka Sayyidina Ali kata yang paling berani adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana ketika mana Rasulullah SAW di Mekah, berdakwah di Mekah, ketika Islam dalam keadaan lemah, yang masuk dalam Islam itu jumlah yang sedikit, 30 orang lebih. Nabi SAW satu hari, Nabi pergi di Kaabah sujud pada Allah SWT. Tiba-tiba pahlawan-pahlawan dan juga orang-orang pemimpin Quraisy keliling Nabi Muhammad. Nak buat apa? Nak pukul Rasulullah. Muhammad tak suka, benci. Sebab Nabi dah bawa Islam. Ya. Waktu itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia tolak mereka. Orang waktu tu seriau nak pergi selamatkan Nabi, kerana yang keliling Nabi semua orang hebat-hebat. Semua seseriau. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq turun dan tolak mereka. Sambil berkata, adakah kalian nak membunuh orang yang mengatakan Tuhan dia Allah? Bukan berhala-berhala ni, Tuhan dia Allah. Waktu tu dia letak Nabi Muhammad tepi, dia berpukul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pukul dengan teruk sekali sampai pingsan. Orang bawa balik ke rumah. Dirawat oleh ibu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jelum apa semualah. Tiba-tiba dia jaga. Bangun. Masya Allah. Ha? Pertama yang dia tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Dia tak kata pun, aku ni patah. Kita kalau insiden apa, yang pertama patah ada tang mana sakit lah. InsyaAllah. Tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Kata ibunya, wahai Abu Bakar, rehatlah. Rasulullah selamat. Kata, aku tak akan rasa tenang selagi tak tengok Rasulullah selamat di depan mata aku. So risau tadi, dia pun nak buat Nabi. Dia minta papah. Dipapah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar daripada rumah. Allah Sayyidina Muhammad. Dia keluar daripada rumah. Tengok Rasulullah sihat, tak ada luka, tak diapa-apakan oleh musyrikin. Gembira, senyum sehingga hilang semuanya sakit. Setelah macam hilang, tak ada sakit apa. Cinta Rasulullah lebih dari diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah firman, Nabi itu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama di sisi orang beriman lebih dari diri mereka sendiri. Masya Allah. Ha? Jadi ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari Allah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Sayyidina Muhammad, beliau bersama-sama Rasulullah berhijrah. Cerita gua dia, sebelum gua sikit. Semua kita tahu dah cerita ni. Ketika mana berjalan bersama Rasulullah, bahasa Kedah lah, saat-saat duduk depan, saat-saat duduk kanan, saat duduk kiri, saat duduk belakang. Sekejap-sekejap lah dia panggil, saat tu. Okay, ya? Jadi Rasulullah kata, kenapa engkau wahai Abu Bakar? Tengah berjalan, saat duduk kanan, sekejap duduk kiri, sekejap duduk depan. Itu ya Rasulullah, bila aku rasa ada orang nak panah engkau dari kanan, nak bunuh engkau, aku duduk kanan, supaya aku kena dulu, jangan engkau kena, engkau selamat.
Mereka tak fikir keselamatan mereka, hanya fikir keselamatan Rasulullah. Ini dimaksudkan cinta Rasulullah lebih dari diri sendiri. Kalau kita zaman ni bukan kena duk pergi macam tu, sebab kita lain keadaan. Allah senang. Tetapi kita cinta Rasulullah lebih dari diri kita, macam mana? Kita menolak kehendak nafsu kita untuk mengikuti kehendak Nabi Muhammad. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seorang, Allah SWT Muhammad, sehinggalah seorang itu mengikuti Allah SWT Muhammad, apa yang aku bawa, apa yang aku suruh, sunnah aku ikut, maka orang ni orang yang sempurna iman. Okey, tolak kehendak nafsu, ikut Nabi Muhammad, mengutamakan Nabi Muhammad lebih dari kehendak kita. Tak apalah. Dan satu hari Allah SWT Muhammad, ayah pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak masuk Islam. Dia awalnya dia orang yang menentang Nabi, benci Nabi, tak suka. Ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila lama Islam disebarkan, dapat kekuasaan, akhirnya ayahnya sedang dia masuk Islam. Waktu mana ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar bagi tahu kepada Rasulullah segera keluar dari rumah, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar pada ayah dia, wahai ayah, tak selayaknya Rasul mai jumpa engkau. Engkau yang kena keluar pergi jumpa dengan Rasulullah. Adab. Kata Rasulullah, tak apa Abu Bakar, dia orang yang dah bomok, dia panggil. Saya datang dengan Rasulullah. Dan ayah dia masuk Islam, mengucapkan syahadah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis, teriak, menangis. Ya. Agak-agak kita sebab apa dia teriak? Mungkin sebab terharu ayah dia masuk Islam. Tak. Ya memang yang tu memang ada, tapi bukan yang tu yang utama yang menyebabkan dia menangis. Dia menangis kerana apa? Menangis, tak esok-esok menangis. Basah janggut, menangis. Nabi kata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Dia kata, ya Rasulullah, aku menangis kerana aku sedang menghayati, sedang membayangkan alangkah bagusnya kalau yang masuk Islam ini Abu Talib. Kerana aku tahu ya Rasulullah, engkau sangat inginkan keislaman Abu Talib. Aku lebih utamakan keislaman Abu Talib daripada ayah aku. Kerana Abu Talib masuk Islam dengan ayah dia masuk Islam, mana Nabi lebih gembira? Nabi lebih gembira, Abu Talib lah. So ni orang paling Nabi sayang ni. Jaga Nabi ni dari kecil. Kalau lah ni tempat Abu Talib, nangis. Fikir nak menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Oh, macam tu, Masya Allah. Okay, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas wafat Nabi Muhammad SAW, lebih kurang 2 tahun dia menjadi Khalifatul Rasul. Masya Allah. Diceritakan hal keadaan beliau, setiap malam tak boleh tidur. Tak ya kepala kat bantai, menangis. Okay, sambil dia kata, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Turun daripada kati, angkat kaki dua-dua belah macam tu, menangis sepanjang malam. Sambil sebut, aku rindu pada Muhammad, aku rindu pada Muhammad. Sehingga salah satu sebab kematian, kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah kerana terlalu rindu pada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita fikir rehat lah, nak teriak esok lah, aku berletih tidur dulu lah, esok hari lain, kita kira diri kita. Rehat siangnya dengan pemerintahan, dengan ibadahnya, malam menangis kerinduan pada Nabi Muhammad. So macam diri dia hilang dah, fana dalam cinta, habis lenyap. Masya Allah. Bagaimanakah apa yang mereka rasa, Masya Allah, para sahabat. Sehingga Nabi kata kepada para sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia lebih dari kamu semua bukan kerana solatnya, puasanya, tapi kerana apa yang ada dalam hatinya. Hatinya sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa masuk insya' ke apa tu? Masuk insya' ke apa? Saya takut belajar. Apa ke apa tu? Masuk insya'. 8 pasal tu. Lagi 2 minit Okay. Sekarang kita bagi laluan adhan saja, kita sambunglah lebih kurang 5 minit, kita tutup lah insyaAllah. Jadi saya selalu kuliah di Kedah, bunyi jam saya berhenti terus lah, tak sambung lah. Tapi ni baru mukadimah. Ni baru permulaan nak cerita, baru nak masuk lah dia panggil. Dia punya intro lah. Tapi tak apalah, jadi kita ringkaskan insyaAllah. Jadi Masya Allah, lebihnya kerana hatinya
InsyaAllah, cinta Masya Allah para sahabat. Sehingga akan kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tak pernah tengok seorang mencintai orang lain seperti sahabat Muhammad cinta Muhammad. Masya Allah, kata Sayyidina Abu Sufyan, kata Abu Sufyan ketika sebelum Islam, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Ini kerana dia melihat Sayyidina Zaid bin Dathinnah, beliau ini ditangkap oleh musyrikin Mekah, dibawa ke Mina. Waktu ni orang musyrikin tangkap orang Islam dan nak bunuh Nabi Muhammad. Cuma dia dapat tangkap Sayyidina Zaid bin Dathinnah. Ditangkap, dia pergi ke Mina, diikat dia, dipukul dia, berdarah-darah. Waktu tu Abu Sufyan tanya, wahai Zaid, mau dah kami lepas kamu balik ke rumah kamu, duduk elok-elok dengan keluarga, gantikan Muhammad di tempat kamu. Maksudnya macam buat tebusan, tukang tebusan. Kau balik, Muhammad duduk kat sini, kau pukul Muhammad pula. Dalam keadaan dah cedera parah, berdarah semua, dalam keadaan lemah, dia angkat kepala dia, dia kata, demi Allah, Allah SWT Muhammad, jika aku berada bersama keluarga aku, sedangkan Rasulullah sedang berjalan di luar sana, lalu terpijak satu duri terkena tumit Nabi, itu tidak akan aku, Allah SWT, itu telah menyebabkan kesedihanku. Aku tak akan biarkan, dia panggil, ya. Apatah lagi kamu nak tukarkan aku dengan Muhammad. Kata Abu Sufyan, ini pelik. Dia sanggup mati kerana Rasulullah SAW. Jadi ini Masya Allah, kisah mereka para sahabat Nabi Muhammad yang dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad sangat luar biasa. Banyak sangat cerita perang, banyak sangat dah, kita tak ada nak cerita dah. Maka mencintai Nabi Muhammad SAW itu kewajipan Allah SWT. Kerana kita nak masuk syurga dengan kesempurnaan iman. La yadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu saling mencintai, ada perasaan kasih. Pentingnya cinta, kasih sayang. Beza kita dengan orang yang disebut sebagai Yahudi, Nasrani, musyrikin dengan Islam adalah cinta. Allah SWT Muhammad. Kita membawa kasih sayang daripada Allah Rasul ini untuk menyebarkannya. Daripada kasih sayang itulah timbulnya akhlak-akhlak yang mulia, sehingga kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang yang lain, hidup dalam keadaan aman. Dalam sejarah, bila Islam Allah diamalkan di satu tempat, tempat itu akan aman. Bahkan mereka yang lain daripada Islam mendapat tumpang, dia panggil tumpang keamanan yang dibawa oleh Islam. Kenapa? Kasih sayang. Tapi kasih sayang itu hari ini semakin hilang di akhir zaman, kerana kita semakin jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hakikat dia. Sunnah ini seolah macam mati. Allah SWT Muhammad. Maka kita dapat lihat pada hari ini pemusuhan, pertelingkahan yang sangat dahsyat. Seperti Nabi bersabda dalam hadis sahih, telah terjangkit pada kalian da'ul umam, penyakit-penyakit umat terdahulu. Al-hasadu wal-baghdha, saling hasad, saling benci-membenci. Ini zaman dia kita duduk. Nabi dah bagi tahu umat aku akan terjangkit penyakit. Penyakit apa ni? Umat terdahulu. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan juga Nasrani. Maka Allah SWT, pentingnya pada zaman kita ini kita mencari cinta Nabi Muhammad SAW. Kisah ringkasnya, yang pertama yang perlu kita buat untuk menanam semula kecintaan itu dalam hati umat, khususnya kita dan keluarga kita, yang pertama sekali, marilah sama-sama kita berusaha untuk mengenali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad luar biasa. Walaupun tak jumpa, walaupun tak tengok, cukup hanya baca dan mendengar tentang Nabi Muhammad, timbul cinta. Pelik. Masya Allah, luar biasa. Tak perlu kita fikir pening-pening, macam mana nak cinta Nabi ya? Pening lah. Tak payah. Buka kitab sirah, baca syama'il, mengaji tentang Nabi Muhammad, terus masuk. Saya percaya malam ni pun kita ada rasa cinta tu, rasa demai rindu, demai teringat. Tu.
Cuba kalau tiap-tiap hari dengar, tiap-tiap hari kita baca Allah Sunnah Muhammad. Yang pertama kita mengenali Nabi Muhammad. Mengenali Nabi Muhammad macam mana? Yang pertama, mengenali tubuh badan Nabi Muhammad. Bagaimana kening Nabi Muhammad? Bagaimana wajah Nabi Muhammad? Bercahayanya, manisnya. Bagaimana lidah, bibir, dagu, dipanggil rambut, tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita syama'il. Yang kedua, kita mengaji tentang akhlak Nabi Muhammad. Bicara tentang bagaimana sabar Nabi Muhammad. Bagaimana ridha Nabi Muhammad. Bagaimana ikhlas Nabi Muhammad. Bagaimana menahan marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menimbulkan cinta yang sangat kuat dalam hati kita. Karena kata Al-Imam Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, manusia mudah jatuh cinta kepada manusia yang memiliki tiga perkara. Yang memiliki tiga. Allah senang. Tiga perkara ke tiga benda dia kurang lah. Allah senang. Tiga ciri yang tepat, tiga ciri ya. Yang pertama, wajah yang cantik. Comel, handsome, lawa. Manusia mudah jatuh cinta. Yang kedua, orang tu memiliki sifat yang baik. Akhlak dia baik. Akhlak baik, semua orang suka, semua orang sayang. Yang ketiga, orang tu suka buat kebaikan pada kita. Banyak tolong kita, mesti kita sayang dia. Maka kalau kita kaji tentang Nabi Muhammad, Nabi ada tiga-tiga tu. Bahkan ditambah lagi dengan kehebatan, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuatkan kita terpegun. Baca sirah kita terpegun. Ya Allah, hebatnya akhlak Nabi. Macam tu sekali akhlak Nabi. Allah, Masya Allah. Dahsyat, Masya Allah. Saya takkan cerita banyak. Itu yang pertama, mengenali Nabi, sifat tubuh badan dan juga akhlaknya. Yang ketiga, kita kena membaca sirahnya. Sirah Nabi Muhammad. Kalau boleh ada pengajian sirah selalu. Pengajian kadang tak cukup lagi. Kena ada bacaan sirah di rumah kita semua. Banyak buku yang diterjemahkan, mudah untuk kita faham. Dan untuk kita mencintai Nabi Muhammad, yang seterusnya adalah kita memperbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Kata para ulama mensyarahkan hadis, akthiru alayya minas salah. Nabi bersabda, banyakkan ke atas aku ni selawat. Nabi suruh kita semua bukan selawat, banyak selawat. Nabi suruh banyak selawat. Okay? Selawat, ialah selawat. Tapi yang Nabi perintahkan, banyakkan selawat. Akrabukum minni manzilan yawmal qiyamah, aktharukum alayya salah. Kalian yang paling dekat kedudukan dengan aku di hari kiamat, siapa? Yang paling banyak selawat. Saya nak tanya satu soalan. Mau tak nanti di mahsyar kita bangkit dengan Fir'aun? Confirm tak mau? Bangkit-bangkit duduk tepi Fir'aun. Macam mana duduk tepi Fir'aun ni? Fir'aun kata macam mana hang duduk tepi aku ni? Sudah. Okay. Mungkin ada ikut sifat-sifat dia. Okay. Mau dah kita bangkit-bangkit, duduk sebelah siapa? Abu Jahal. Abu Lahab. Tak mau. Kita semua nak ada bangkit-bangkit, kita duduk sebelah Nabi Muhammad. Melihat wajah Nabi Muhammad. Mencium haruman di badan dan tubuh Nabi Muhammad. Melihat cahaya wajahnya. Melihat kelembutan, kasih sayangnya, senyumannya pada kita. Kita mau tak? Kalau tak mau tu kena cek iman. Kena cek hati kita tu masalah apa tu. Mana ada orang cinta tak mau jumpa? Mana ada orang cinta tak mau bersama? Maka saya yakin kita semua pencinta Nabi Muhammad. Lepas tu kita boleh duduk, kita boleh fokus dengar. Kita rasa hati kita, Masya Allah. Maka kita semua nak kumpulkan Nabi Muhammad. Macam mana? Banyakkan selawat pada Nabi Muhammad. Yang kata banyak ni berapa? Ulama bincang. Kita nak capai banyak tu berapa? Sekurang-kurang nak mencapai yang disebut sebagai banyakkan selawat adalah 300 kali. Bawah pada tu, dia kurang selawat. Ambil ayat pendek-pendek lah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 300 ni sikit sangat. Nak dibandingkan dengan pengorbanan Nabi, kasih sayang Nabi pada kita, syafaatnya nanti di akhirat, 300 hari sangat sedikit. Tu pun dah dikira lepas lagi banyak dah tu. Kan boleh banyak lagi, Masya Allah. Tapi yang terakhir, yang nak menimbulkan betul-betul cinta yang kuat, apa dia? Praktikkan akhlak Nabi jadi akhlak kita. Sehingga kita faham bagaimana sabarnya Nabi Muhammad. Kerana kita sudah ada sabar. Sehingga kita faham kasih sayang Nabi Muhammad. Kerana kita dah ada kasih sayang. Orang lain tengok orang nak hukum macam-macam. Dia ni macam ni. Komen macam-macam tak elok. Tapi kalau kita ada kasih sayang, orang tak elok macam mana pun, ada kasih kita pada dia. Kalau dia ahli maksiat, kita kasih.
kasih pada ahli maksiat bukan maksudnya join maksiat dengan dia. Maksudnya kita mohon Allah hidayahkan dia. Seolah macam anak kita buat jahat, kita mau tak dia tulis dalam keadaan jahat sampai mati? Tak mau. Maka kita kena sayang juga umat Nabi Muhammad yang lain. Bila ada kasih sayang, kita akan tahu apa itu kasih sayang Nabi Muhammad. Lagi dekat, lagi kasih. Sehingga bila cerita tentang Nabi Muhammad boleh menangis kita. Kerana kita dah rasa tu, sifat akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad tu. Yang ini dipanggil cahaya yang sangat terang. Nur di hati kita hidayah, Masya Allah. Dan sebenarnya tajuk satu lagi tu tentang keluarga Nabi Muhammad juga. Ya, cinta Nabi Muhammad, tandanya juga kita cinta pada keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad ni siapa dia? Ada 3. Yang pertama Ahlul Kisah, yang kedua isteri-isteri Nabi Muhammad, yang ketiga iaitu daripada kalangan daripada Bani Muttalib atau Bani Hashim. Allah SWT. Jadi panjang kalau nak cerita, tak apalah, nanti ustaz-ustaz lain pula. Jadi mudah-mudahan Allah SWT masukkan hati kita semua kecintaan kepada Nabi Muhammad. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi. Cinta Nabi, cinta sahabat Nabi. Kita tengah-tengah. Ada golongan cinta Nabi, benci keluarga Nabi. Ini golongan ekstrim. Ada golongan cinta Nabi, cinta Ahlul Bait Nabi, benci sahabat Nabi. Saya sebut semua tahu dah golongan mana tu. Masya Allah, di Kedah ramai. Masya Allah. Dah besar dia apa, tak apa. Jadi, kita ahli sunnah jemaah tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah-tengah tu apa? Kita mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait, mencintai sahabat-sahabat Nabi, dan tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan mereka. Dan kita beriktikad mereka semua ahli syurga. Masya Allah. Yang ini ahli sunnah wal jamaah. Semuanya kerana betulnya, benarnya cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala beri dalam hati kita ini satu kesedaran betapa mulianya Nabi Muhammad, betapa besarnya anugerah kita jadi umat Nabi Muhammad, betapa besarnya nikmat Allah utuskan, Allah lahirkan Nabi Muhammad untuk kita semua. Sedangkan para anbiya terdahulu pun nak jadi umat Nabi Muhammad, nak jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita telah dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kita dah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat yang mulia ini. Maka kita minta pada Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur atas nikmat ini, dan jangan Engkau jadikan kami orang yang mengkufuri nikmat ini. Kuatkanlah kami untuk mengikuti akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi Muhammad, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan juga jadikan ayah kami, ibu kami, keluarga kami, teman-teman kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, semuanya umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, cinta yang Kau masukkan dalam hati kami, jangan Kau keluarkan kerana dosa kami. Cinta yang Kau masukkan dalam hati kami, jangan Kau keluarkan kerana kelalaian kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, disebabkan cinta ini, Nabi-Mu telah berjanji, anta ma'aman ahbabta, Engkau akan bersama dengan siapa Kau kasih. Ya Allah, kasih cinta yang Kau beri dalam hati kami, jadikan ini sebab kami berjumpa dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, bersama dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, berjiran nanti dalam syurga bersama Nabi Muhammad. Dan ya Allah, jadikanlah kami umat yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat akan ditimbang amalan kami di timbangan mizan. Saat itu Engkau datangkanlah Nabi Muhammad, syafaatkan kami. Di saat kami akan lintas di tiang sirat yang jauhnya 3000 tahun, yang titinya lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, yang kiri kanannya ada cakok-cakok yang mencakok mereka yang berdosa, di bawahnya neraka Jahannam dalam keadaan gelap. Saat itu ya Allah, Engkau berikanlah kami cahaya ya Allah, dan Engkau jadikan kami saat itu mendapat doa Nabi Muhammad dan syafaat Nabi Muhammad, sehingga kami berjaya melintasi titan sirat. Ya Allah, Kau muliakanlah kami, tangan kami dan lidah kami untuk merasai telaga Kautsar, haud telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi telah berjanji, yang Nabi Muhammad telah buat temu janji dengan kami. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi bersabda, ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian semua wahai umat di telaga Kautsar. Ya Allah, saat kami akan pergi nanti di telaga Kautsar Nabi Muhammad, jangan Kau halang kami ya Allah, kerana ada umat yang Kau halang kerana mereka mengingkari ajaran Nabi, tapi Engkau jadikan kami pengikut Nabi, penolong agama Nabi ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sehingga kami dapat meminum telaga Kautsar Nabi Muhammad dan masuk syurga bersama Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, beri pertolongan pada saudara kami di Palestin, beri kejayaan dan kemenangan pada mereka ya Allah.
dengan berkat kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Engkau jadikan hati-hati mereka hati yang sabar untuk menghadapi ujian ini ya Allah, dan Engkau turunkanlah bantuan-bantuan Engkau ya Allah, lepaskan mereka dari musuh-musuhmu ya Arhamar Rahimin. Satukan hati umat Islam ya Allah, jangan jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Satukan hati kami dengan kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.